gaji RM3,000. Boleh tinggal RM2,000 je ni. Bang, abang ada guna duit dalam beg saya ni ke? Oh, lupa nak beritahu awak. Malah abang ambil duit awak sikit. Buat renew red tax dengan beli barang dapur sikit lah. Maklumlah gaji abang lambat lagi. Kenapa tak bagi tahu dulu? RM1,000 tu kan sikit tau. Awak kan baru dapat gaji, pinjamlah dulu. Setiap kali ada duit lebih, mesti tiba-tiba duit hilang. Cepatlah rasa kaya kejap je. Kenapa tu Kak Ani? Macam sedih je saya tengok. Tak ada apalah Kak Nat. Ni, Abang Man kau ni. Semalam beg duit gaji aku tak beritahu dulu. Tiba-tiba duit aku dah tinggal sikit dah. Kak ni simpan duit tu kat mana? Kat tempat yang orang senang usik ke? Cash ni Kak Ani, sama lah duit dalam bank pun. Nampak je macam savings. Tapi hakikatnya, dia ibarat English yang tengah tunggu nak dibelanjakan. Betul lah tu. Jadi macam mana nak buat? Simpan pula Kang, nanti apa-apa jadi kecemasan, kena pinjam duit orang pula. Duit untuk simpan ni, aku asingkan terus dalam pinjaman. Nak usik pun, kena fikir 2-3 kali tau. Patutlah aku simpan duit kat mana dekat. Sebenarnya tak pernah lesak, tekan link di bio, tak nak bantu sebaiknya.